Hai, di dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana kita hendak menggabungkan dua media kering di dalam satu karya lukisan. Baik, media yang kita akan pakai dalam video ini adalah yang pertama, media soft pastel. Media soft pastel yang saya pakai dalam video ini adalah berjenama Mungyo. Saya memilih jenama ini kerana jenama ini mempunyai warna yang sangat cantik dan mudah untuk dipakai kerana warnanya cepat naik. Media yang kedua digunakan pakai adalah pensel arang. Di dalam video ini saya menggunakan pensel arang berjenama Faber-Castell. Langkah pertama, kita hendaklah mengambil warna sesuai dengan warna rujukan kita dan kemudian warna itu hendaklah diratakan menggunakan dua teknik. Yang pertama adalah teknik lorekan dan juga yang kedua adalah teknik gosokan. Dalam video ini, teknik gosokan yang saya guna pakai adalah menggunakan jari saya sendiri. Gunakan gabungan warna yang sesuai mengikut warna yang telah kita pilih bagi mendapatkan kesan cahaya dan juga kesan bayang. Langkah kedua adalah langkah di mana kita hendaklah mewarnakan kesemua kelopak bunga dengan menggunakan warna yang betul. Sekiranya kelopak yang diwarnakan adalah kelopak belakang, mana kata kita akan menggunakan warna yang gelap sedikit daripada warna kelopak di depan. Oleh itu kita haruslah memilih warna yang bersesuaian dengan warna kelopak tersebut. Langkah ketiga merupakan langkah di mana kita hendak menggabungkan pensel arang dan juga soft pastel kita. Baik, fungsi pensel arang di dalam karya ini adalah sebagai pengganti kepada warna hitam ataupun warna gelap bagi soft pastel. Kenapa kita memilih pensel arang sebagai media yang hendak kita campur dengan soft pastel adalah kerana pensel arang sangat mudah untuk dipakai dan sangat mudah untuk dicampurkan. Kita boleh lihat di dalam langkah ketiga ini di mana kita menggunakan warna hitam dengan bersahaja sahaja. Kita hendaklah menggunakan pensel arang kita secara berhati-hati dan tidak terlalu terburu-buru supaya kita tidak melakukan sebarang kecomotan di dalam karya kita. Disebabkan itu, arang merupakan antara salah satu langkah terakhir di dalam proses pengkaryaan kita. Dan inilah dia hasil akhir bagi karya kita pada kali ini di dalam video ini. Karya ini dihasilkan dengan menggunakan dua media kering yang dicampurkan dalam satu karya, iaitu yang pertama adalah pensel arang berjenama Faber-Castell, yang mana kita gunakan pensel arang ini pada langkah ketiga, dan juga kita menggunakan soft pastel berjenama Mungyo di mana kita menggunakannya di awal-awal video. Baik, itu sahaja daripada saya. Terbaik.